Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bantuan MY. Ramai yang bertanya kepada kami berkenaan status terkini bayaran bantuan RM150. Persoalan paling kerap diterima, bilakah bantuan ini akan disalurkan kepada penerima yang layak? Bantuan yang dimaksudkan ini adalah bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 yang diberikan kepada ibu, bapa atau penjaga bagi anak-anak yang masih bersekolah. Untuk makluman, pada tahun sebelumnya iaitu 2025, bantuan ini telah disalurkan bermula 13 Januari 2025 dan ketika itu pembayaran dibuat sebelum sesi persekolahan baharu bermula. Namun situasi bagi sesi persekolahan 2026 adalah sedikit berbeza. Bantuan awal persekolahan RM150 bagi sesi 2026 hingga 2027 melibatkan murid dari darjah 1 sehingga tingkatan 6. Ini adalah penambahbaikan penting kerana sebelum ini bantuan hanya melibatkan murid darjah 1 sehingga tingkatan 5 sahaja. Sesi persekolahan 2026 dijadualkan bermula lebih awal berbanding tahun sebelumnya. Di kebanyakan negeri, sesi sekolah akan bermula pada 11 Januari 2026 manakala beberapa negeri lain bermula pada 12 Januari 2026. Perubahan ini dibuat bagi menyelaraskan semula takwim persekolahan seperti tahun-tahun sebelum ini. Disebabkan perkara tersebut, ramai yang menjangkakan bayaran bantuan awal persekolahan RM150 akan dibuat sekitar pertengahan Januari dan ada yang menjangkakan tarikh sekitar 13 Januari 2026 hampir sama seperti tahun 2025. Walau bagaimanapun, setakat ini masih belum ada sebarang memo rasmi atau pengumuman bertulis daripada pihak berkuasa yang mengesahkan tarikh sebenar agihan bantuan ini. Perkara penting yang ibu bapa dan penjaga perlu ambil perhatian. Bagi sesi persekolahan 2026, bantuan awal persekolahan RM150 tidak lagi disalurkan terus ke akaun bank seperti sebelum ini. Sebaliknya, bantuan akan diagihkan secara tunai oleh pihak sekolah kepada ibu, bapa atau penjaga melalui sesi khas yang akan ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Langkah ini juga dilihat sebagai usaha untuk mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa dan penjaga. Ini bermakna tarikh agihan bantuan mungkin berbeza mengikut sekolah, bergantung kepada jadual dan pengurusan pihak sekolah selepas menerima peruntukan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Setakat maklumat semasa, pihak sekolah juga masih menunggu arahan rasmi dan jadual agihan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan hebahan kepada ibu bapa hanya akan dibuat selepas maklumat tersebut diterima. Oleh itu, ibu bapa dan penjaga dinasihatkan untuk sentiasa berhubung dengan pihak sekolah anak masing-masing sama ada melalui guru kelas, kumpulan rasmi sekolah atau pengumuman sekolah bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan terkini. Secara ringkasnya, bantuan awal persekolahan RM150 bagi sesi 2026 dijangka diagihkan dalam tempoh awal sesi persekolahan. Namun tarikh sebenar masih tertakluk kepada keputusan akhir Kementerian Pendidikan Malaysia serta pengurusan pihak sekolah. Sekiranya terdapat sebarang perubahan atau pengumuman rasmi selepas ini, kami akan kongsikan maklumat terkini kepada anda dari semasa ke semasa. Jika anda ada sebarang soalan atau perkongsian, anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Jangan lupa untuk ikuti saluran ini supaya tidak terlepas info bantuan dan makluman penting berkaitan rakyat.